Bersyukur alhamdulillah pada pagi ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan sekalian bakal haji yang akan pergi menunaikan fardu haji ke tanah suci kita yang akan bermula penerbangan yang pertama. Saya beritahu 9 bulan Oktober ini. Minggu ini dah bermula penerbangan pertama, sama ada penerbangan haji ataupun sewa MAS ataupun dengan Saudi Air, tapi semua pergi ke Madinah, terus ke Madinah kemudian kerana penerbangan awal ini semua akan pergi ke Madinah dulu, kemudian barulah tuan-tuan berasukan suruh pergi bulan masing-masing pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana tuan-tuan dan puan sekalian, Datuk dan Datin dan tuan-tuan puan sekalian, 1,220 orang daripada 29 tahun ini terpilih menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang akan pergi menunaikan fardu haji ke tanah suci di Mekah Al-Mukarramah. Saya bagi pihak Kerajaan Sembilan dan seluruh rakyat Sembilan amat sukacita dan kami akan mendoakan bahawa supaya tuan-tuan dan puan sekalian selamat pergi, selamat balik, dan semoga dapat mengerjakan pekerjaan haji kita dengan sempurna, dan insyaAllah semua akan dikurniakan haji yang mabrur. Alhamdulillah kita pergi ke sana untuk mengerjakan haji, menunaikan haji. Mari kita sama-sama pergi ke sana dengan hati yang lapang, dada yang terbuka, supaya yang penting tuan-tuan dan puan sekalian ialah kita dapat mengerjakan amalan kita di sana, dan semoga yang penting sekali ialah kesihatan kita baik dan dapat kita menunaikan sampailah habis kita bertahlul. Jadi tuan-tuan puan sekalian, kita punya segi pengurusan jemaah haji kita baik di Jeddah, baik di Madinah, baik di Mekah, saya katakan tak boleh dah kita nak bandingkan dengan negara lain. Negara lain kesian. Sekarang kita faham pula banyak bangunan-bangunan lama dan dibutuhkan di keliling Mekah dah tak ada lagi. Sekarang semua dah buat hotel-hotel baru. Jemaah lain duduk 6 km, jemaah Indonesia duduk 6 km, jemaah lain duduk 5 km. Kita duduk yang paling hampir sekali jemaah daripada Malaysia. Berjuta-juta ini tabung haji. Itu hari baru saya tanya dengan Datuk Ismi, pengarah saya. Bulan 1 saya dah tanya, dah sewa belum bangunan? Saya katakan, dah sewa dah. Ada satu bangunan tu dapat betul-betul cantik, tapi mahal. Mahal pun tak apalah. Satu tempat tu besar tempat dia. Kita dapat. Alhamdulillah, tuan-tuan jangan risaulah. Daripada awal lagi tuan-tuan dah berkhusus, dikhususkan oleh tabung haji dengan penceramah yang berkaliber. Dan hari ini, semalam dan hari ini tuan-tuan dah membuat praktikal. Tadi pengurus besar tabung haji ada kata ada CD dia, dan tengok bolehlah, boleh CD boleh. Jangan sampai di Selangor boleh, sampai sana boleh macam-macam CD tuan-tuan, bonek kepala nanti. Ada CD yang daripada mazhab-mazhab yang berlainan daripada mazhab kita. Nanti kita confuse nanti. Jangan diorang cakap orang dan jangan kata diorang cakap ahli-ahli majlis yang dibawa oleh tabung haji. Tabung haji ada bawa ahli majlis penasihat haji dia. Tiap-tiap maktab ada penasihat tabung haji yang dibawa khusus oleh tabung haji untuk memberi nasihat-nasihat kepada sesiapa ataupun kepada apa saja kemuskilan yang akan timbul semasa kita di maktab-maktab. Pusat-pusat kesihatan, doktor-doktor dia ramai berniat berdoa, doakan anak-anak kita yang masih belajar, doakan cucu-cucu kita, doakan keluarga kita, doakan tanah air kita, supaya tanah air kita akan sentiasa dalam keadaan
Kita sonang sini tuan-tuan pergi haji, ada tabung haji, orang di Xinjiang, orang di kawasan-kawasan yang populasi orang Islam di Timur Cina susah nak pergi, tak ada tabung haji tuan-tuan, naik lori, naik bas 2 bulan dia dah terladah. Itu susahnya bawa piu, bawa lori, bawa apa, berhenti tengah jalan masak makan 2 bulan pergi, 2 bulan balik. Kita kat sini dikhususkan tabung haji. Kita di sini ada dompet-dompet kita, dia di sana kadang-kadang tak ada dompet, duduk di sana tak ada dompet, dan itu duduk di bawah jabatan. Tahun 2006 hujan lobet, saya lepas baru di Pasar Besar, saya pergi berkorban di sana. Hujan lobet-lobet, ramai yang mati di Mina, banyak yang mati duduk di bawah jabatan, dia tak ada dompet, ditolak dia air banyak. Jadi kita sini berbuat alhamdulillah lah. Kalau ada sikit-sikit pun masalah yang tuan-tuan hadapi, bagi tahu tabung haji, dia ada petugas-petugas dia. Kita sabar je lah, sebab di sana pun banyak cabaran-cabaran terpulang kepada kita. Banyak cabaran kat kita tu, kita kena sabar, kita diduga, dan kita semua ada bahagian-bahagian kita. Yang penting ialah kita mesti berniat. Niat penting tuan-tuan di sana, niat cash on delivery, niat penting. Jangan cakap tak batu-batu. Saya dah habis lah tahun 2006 saya pergi, dah sudah lah tahun saya pergi dengan bawa abang kakak saya, bawa isteri saya, dia semua dah mahu, saya seorang tak ada mahu. Saya katakan makan lah, pagi-pagi makan 5 minum vitamin C, tak ada mahu, memang saya sihat. 2 jam sampai saya pun dah mahu. Lagi tahu dah makan, lupa kat saya, kita jangan cakap benda-benda, jangan cakap benda-benda. Cash on delivery hantar. Jadi kat sana berdoa, doa yang paling utara, kita dah suci, kita pergi sana nak mengerjakan haji, kita pergi sana nak beramal ibadah. Kalau boleh, kalau susah, kita tu salah balik. Saya selalu daripada asar, saya tunggu sampai ke isyak, saya bawa pisang, saya bawa apa, minum air zam-zam, berdoa supaya jaga air sembahyang kita. Yang susah kadang-kadang air sembahyang kita, ada butuh air sembahyang, kita keluar nak ambil sembahyang tu yang susah. Kalau boleh berniat, keluar je boleh-boleh, ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah perjalanan pergi dan balik, berilah aku tempat di dalam masjid dan minta supaya jagalah wudhu aku. InsyaAllah tak ada masalah. Di sana berniat, yang penting sana niatnya. Semasa mengerjakan haji, buatlah sesempurna yang baik. Jangan nak doreng je, jangan nak copet saja, nak pergi tawaf, nak pergi sa'i, semua nak copet. Relax, bertenang. Situ untuk kita bersenang lenang sebenarnya, tapi ni sebab orang ramai saja. Kalau tak berhenti nak baca bona pun tu sangat tuan-tuan, bisa bona sampaikan berjalan lijak-lijak je orang lagi, nak baca juga tak lancar. Yang penting hati kita, yang penting hati kita. Allah Ta'ala susah-susah benar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, itu pun dah cukup insyaAllah. Bukan saya tak suruh pula tuan baca, tapi kalau tak boleh benar baca, tak lancar-lancar tuan, jangan pula nak membaca sampai kita bersanding, nak membaca sampai kita bertawaf, ditolak dia orang nanti. Kita ataupun terlepas daripada kita punya kumpulan, susah. Omak kita terlepas dengan nenek kita, sebab kita terlampau konsentrate membaca, susah. Tak dapat baca pun tak apa tuan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, sampai dekat sudut tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Baca itu saja pun boleh, tak ada masalah. Itu pun dah sudah. Tapi yang penting kebersihan hati kita. Kebersihan hati kita Allah Ta'ala tahu. Siapa kita nak dukung dah tak. Walaupun kita berjela-jela, tetapi hati kita tidak begitu bersih, tak betul. Yang penting kita pergi sana, kita menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Kita pergi sana untuk kita menyerahkan diri kepada Allah. Jangan apa-apa.
tuan-tuan sekalian, pergilah. Jangan risau kobau, jangan risau kambing. Pergilah dengan hati nada yang lapang. Serap Allah Ta'ala. Sebab kita menjadi tetamu Allah Ta'ala. Jangan ada apa-apa masalah, jangan ada apa-apa yang kita risau-risau, jangan ada apa-apa. Itulah saya mendoakan tuan-tuan, kita mendoakan anak-anak, isteri kita, suami, dan juga siapa-siapa yang pergi, sanak saudara kita. Pergilah dengan hati yang lapang, selamat pergi selamat balik, dan doakan kita di sini supaya kita di sini juga tanah air kita tidak ada apa-apa orang kata bala bencana yang menimpa negara kita, supaya kita menjadi rakyat sebuah negara yang aman sejahtera. Janganlah risau-risau apa-apa, pergi risau dan balik. Jadilah tetamu Allah, jadilah tetamu Allah dengan baik, jadilah tetamu Allah setertib yang baik. Itu sajalah saya doakan tuan-tuan dan puan sekalian, semua poin semua baliklah. Tuan-tuan doakan saya sekali lagi sihat tubuh badan saya, sebab saya nak lihat supaya Negeri Sembilan ini maju. Tuan-tuan balik besok sama-sama lah mendoakan saya di depan Kaabah, doakan saya supaya tuan-tuan dapat berkat doa jemaah haji di depan Kaabah di Arafah. Itulah tempat yang paling andal sekali untuk mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan segala-galanya.